Oh, welcome to the A Famosa Safari Wonderland. Adik. Awak nak tengok apa? Okay, bang? Pergi zoo. Pergi zoo, jom. Sekarang ni bila dah sampai, yang mula-mula sekali kita kena buat apa? Beli tiket. Okey, jom kita kena beratur dulu. Tiket. Berapa harga tiket dia? Jom. Okey, untuk tiket kanak-kanak 59, adult 69. Jadi total yang kita bayar tadi 315. Okey. So masuk macam kat sini lah. Hello. Ini angsa hitam. Black Swan. Angsa hitam. Dia boleh hidup 20 tahun dengan lupa kurang. Tengok dia tengah makan tu. Dia tengah makan. Makan dia cara sudu. Dia makan jagung. Dia makan makanan dia lah. Kalau makanan asal dia, dia makan cacing. Dia makan semut. Macam tu lah. Ni apa ni? Adik? Apa? Apa tu? Angsa. Jom. Tu sana. Pink. Black pelican. Nak pegang boleh? Boleh try bagi makan ikan. Adik nak bagi ikan. Awak lambuk. Wah. Pegang telinga dia. Touch lah, touch telinga dia. Touch. Kebau ni. Kebau ni mari sini cepat. Oi, badak. Badak lah. Badak besar. Badak. Air badak. Badak. Tengok video tu, badak-badak. Air. Oh, badak. Air cap badak. Thomas. Ini kerbau. Kerbau ini dia suka duduk dalam air. Dia boleh menyelam. Kalau dia panas, dia duduk dalam air. Ini Afia. Kalau dia panas, dia tak suka air. Dia cuma suka minum. Dan ini Mama. Kalau balik rumah, dia jadi singa. Wow. Ini jadi mangsa. Ini selalu kena marah. Ini mek tumpah. Dia selalu buat tumpah air. Dan ini Doktor Haiwan. Doktor Haiwan ini. Wah, ni. Kijang. Kijang ke rusa? Tahu? Kijang tu. Bukan dia punya. Ini kapibara. Kapibara. Nampak tu. Kapibara boleh Dia jelek kat awak. Sebab dia kata awak tak cantik. Ui, kenapa? Dia jelek orang lah. Tu tidur. Boleh pegang ke dia? Boleh pegang ke? Tak najis je dia? Boleh pegang. Eh. Semalam Afia pegang. Boleh ke? Dia macam babi dia ni. Kan? Macam Dia boleh pegang Mama? Najis tak? Tak najis. Tak najis Tapi tak payahlah pegang aku takut tak kena.
Kerah ni. Kerah dia bulu dia. Tapi Semalam Afia pegang, dia keras. Apa hal kau jelek nanti Allah Tuhan kerak lidah. Ha. Bukan, dia nak makan dah. Nak makan. Cuba ambil video yang Dia dah ambil jelek ha. Sama je. Kalau yang suka jelek-jelek, inilah dia. Boleh panggil kapibara. Kan? Gaji. Ghost kapibara ni. Okey. Kena senyap. Comel ni yang anak dia kecil. Akif. Bukan nak letak Akif dalam Dia takut apa? Akif. Ha. Sekarang ni pukul 3. Jadi kita nak pergi ke animal apa? Animal monyet. Entahlah animal apa. Monyet. Nombor 3 adalah animal fantasi. Rusa Timur, ya, Timorensis dia. Rusa pun ada pelbagai spesies. Okey, Timorensis dia origin native of the laki. Okey, kerbau air ataupun kerbau Asia. Biasa kita kerbau keja. Oh, tapi ni kerbau unik sikit lah. Nampak tak ada senyum? Sana dia, bela dah sikit. Sana lah pula, senyum orang sana. Laughter is the best medicine. Okay, dah habis belum? Kita senyap dulu. Okay, one everybody, round of applause here. Cari punya cari tu nampak tu. Tapi tengok kucing tu dia tengok sekejap ah. Ni kalau malam-malam ni jumpa ni. Oh. Orang hutan kan tak boleh. Ingat ke apa? Tak ada hidup. Ingat ke hantu. Ni hantu raya ni. Macam hantu raya. Katanya kalau nampak signboard ni, dia mahala ke Monkey Island. Ni muka-muka yang nak tengok monkey. Yang ini ni baby monkey. Ni kawan monkey. Kawan. Cuba. Okey. Pulau ni pulau monyet ni. Pulau monyet. Dia tak lari. Lagi. Comelnya. Tapi Comelnya. tak boleh pegang. Janganlah kita belalah. Tak Weh, boleh. yang muka dia putih tu. Dia tak perlu pakai itu pun dah putih. Mama ni kat kepala abang. Oh, dia minum air Papa. Papa, dia minum air. Dia minum air. Papa, ambil muka. Ambil gambar Akif. Mama, Akif, mama, Akif, mama. Okey lah dia. Salam. Dah, dia dah gigit pun. Gigit tak? Tak. Dia minum air lah. Sebenarnya Tak payah, tak payah. Mama takut dia gigit je. Taklah. Macam baby. Dah lah, jom. Ha. Akif. Pandai. Tiba mama. Tengok mulut dia tu. Bunyi dah monyet. Jam. Panjang ni kot. Ni dengan ni sama tak? Tak sama. Ni dengan ni sama tak? Sama. Akif. Tajam tak kuku dia. Ha. Yeay. Coba. Ha.
Ah. Okay. Aku sampai garu-garu kepala dia. Dia pegang, dia pegang. Tak ada pegang dia. Sekarang ni 4.10. So kita pergi dekat Elephant in Nature. Adik nak pergi tengok gajah Okay, jom. Apa ni bapa? Kasih goose sikit. Dah. Dah bangun dah dia tadi tak bangun. Dia ni. Tengok dia suruh Dia aku. mandi. Itu baby tu. Akif Haiman tu. Boleh pegang ke? Tak boleh. Kangaroo kecil macam kancil. Macam kancil pun ada. Itu kancil, itu kangaroo. Oh, is it? Welcome, Ma. Ladies and gentlemen, first of all, we can bring it to you an educational talk about an elephant, especially for the Asian elephant. African elephant, wow, the African elephant slightly bigger than the Asian elephant. Different with their forelegs, so they need to make sure all their forelegs in good conditions, include their nails and the food. So after the check in the front, we got it Oh, ni laid gajah down. yang paling besar dekat sini, dekat Melaka ni lah. Nampak tu? That is exactly how the elephant got taken a slave now. Ladies and gentlemen, for an elephant, they're only take a slave 3 to 4 hours, only a short while, not more than that, especially if there is a time for them to take a slave. And after 3 to 4 hours, an elephant can will wake up. So when they wake up, they will continue eating. For an elephant, they need to approximately one. Ladies and gentlemen, this is the first technique how the elephants carry their timber log. An elephant trunk are made of about 100,000 different muscles without any single trunk. So you can see that's how easily an elephant can. Some of the fruit trees were put down to the ground and destroyed. Why such human-elephant conflict happen in places like India, Indonesia, and other Asian countries? Well, in the name of development, larger parts of the tropical rainforest are being cleared and for the line. They're trying to change the way the elephant looks like water. And after few attempts, the game ranger managed to bring down the displays one elephant to the ground. And the game ranger immediately contacted the other rangers. Wow, this time the other rangers came together with the same elephants to grab and to lift up. The hands of the elephant ranger is up to you. Right now we're going to bring you to the pinnacle ground where it's going to be the elephant anytime. Don't forget to... Okay. Okay tak? Best. Best. Elephant aquatic. Dikasih panduan keselamatan.
Harap kami lagi. Selamat datang ke Eva Moza Safari Wonderland Aquatic Center. Kami berkongsi beberapa fakta menarik mengenai gajah kami yang dikalaku semua menjadi mereka mungkin anda tidak ketahui. Gajah adalah berenang yang luar biasa. Mereka boleh berenang dalam jarak yang jauh, kadang-kadang sejauh 20 km atau 12 batu. Kaki mereka yang kuat membantu mereka bergerak melalui air. Waktu di bawah suhu badan mereka, terutamanya kerana gajah tidak mempunyai kelenjar perut. Gajah biasanya menghabiskan beberapa jam setiap hari di dalam air, di mana mereka melakukan aktiviti seperti berguling, menyebut. Semasa berada di dalam air, anda akan melihat mereka berinteraksi secara sosial seperti minum air, anda bersama lain, menyebut layar dan berkomunikasi dengan berbagai. Sekarang ni kita ada dekat dalam apa? Dalam sangkar, cage. Inside the cage, kita nak tengok apa? Harimau. Yang jahat. Kita naik safari. Okey. Okey, dah masuk dah. Oh, ada unta, ada unta. Okey, kita coba dah pelanggan. Saya terus. Jangan. Terus. Apakah lion? Simba. Simba. Ni. Wah. Dah penat dah. Patut molek mari ni. Mari tepi je. Buntung dia, buntung bulat-bulat tu. Setiap orang ambil mesin, Ha? rambut dia kosong. Yang badan air tu adalah yang paling akhir perjalanan kita. So yang ini kita menuju balik untuk tengok buaya pula. Itu yang last kali kita untuk buaya. Kita tengok yang badan air tu. Ini dia. Kakak, betul tak? Betul kan? Betul kan? Kakak badan air kan? Akif. Akif happy tak? Happy tak? Happy? Tak. Oi. Akif happy tak? Masih puasa lagi. Akif happy tak? Jom. Keluar. Keluar.
Keluar. Keluar sangka. Mama keluar sangka. Keluar sangka. Okey, sempat juga untuk kita nak tengok buaya. So, buaya yang paling besar buaya air masin. Jelulung dia kecil je. Borneo pun besar. Oh, nampak ni. Okey, ni lah. Tu, buaya. Satu. Oh, ni buaya. Buaya. Besar buaya. Oh. Wah, buaya. Ni pun buaya. Ada 30 orang yang wasak dia. Jadi, nama dia buaya darat. Ini buaya darat. Ha? Okey, kita dah last. Sini keluar. Okey, dah. Tengok. Oh, buaya. Ni buaya. Kalau duduk dekat atas darat ni, buaya darat lah. Okey. Okey. Wah, besarnya. Oi, dia duduk air jernih oh. Air jernih tu. Tolong balik. Buaya, ini buaya jelulung. Ini dia makan ikan ni. Dia hujung dia, muncung dia kecil. Badan besar tapi muncung dia kecil. Tapi tetap bahaya kan? Dia tak serang orang tapi dia tak makan orang. Tapi bila dia terancam, dia akan gigit dan serang orang. Oh, tu nampak dia nak buang haba. Dia nak buang haba daripada badan dia. Itu adalah buaya air masin. Buaya air masin. Ini dia boleh besar sampai 1 tan ni berat dia. Buaya Brunei. Buaya apa? Ha? Buaya apa? Brunei. Brunei. Buaya. Ha, buaya. Buaya. Okey, buaya. Buaya. Okey. Hey, buaya. Okey, Hana. Fatah, oh fatah. Fatah tu dalam bahasa Arabnya buka, fatah. Fatah. Oh, nampak tu mata dia tu. Dia tak flooring lah. No flooring. Dia tak mati. Binatang yang paling rare sekali. Tu. Tu. So kita dah habis dah. So okey, best. Best tak? Best. Mama okey tak? Afia, Alisha. Okey tak? Okey. Anissa okey tak? Okay. Awak okey tak? Best. Best tak? Are you okay? Okey. Okey, best tak? Ha, nak tengok tiger tak? Kucing miau. Nak tak? Ha? Nak? Best. Best tak? Okey, bye-bye.